Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Fatin Fatihah binti Ahmad Ruzi dalam Lensa at TV Rela. Yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, telah menyempurnakan penyampaian sumbangan lembu korban kepada jabatan, agensi serta komuniti setempat sempena Majlis Penerapan Nilai-Nilai Murni bersama Yang berhormat Menteri Dalam Negeri yang berlangsung di Pusat Khidmat Rakyat Datuk Seri Saifuddin Nasution di Taman Sejahtera Lunas, Kedah. Sebanyak 50 ekor lembu korban diagihkan kepada beberapa jabatan, agensi dan komuniti setempat. Antaranya Jabatan Sukarelawan Malaysia, jabatan serta agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri, Unit Penyelarasan Pelaksanaan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri dan Jabatan Penerangan Negeri serta Jabatan Komunikasi Komuniti. Turut diadakan pelbagai inisiatif kebajikan dan perkhidmatan kepada rakyat, termasuk sumbangan kepada golongan sasar serta penyampaian anugerah kepada pelajar cemerlang. Penganjuran program ini mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memelihara kebajikan masyarakat di samping memupuk semangat perpaduan dan kerjasama dalam komuniti. Rela Malaysia telah mengurus-sediakan program sesi libat urus Kementerian Dalam Negeri bersama Agensi Keselamatan, Ketenteraman Awam dan Komuniti di Kedah. Sebanyak 50 ekor lembu korban diagihkan kepada beberapa jabatan, agensi dan komuniti setempat. Pelbagai pengisian telah dilaksanakan termasuk aktiviti ibadah korban, gotong royong, penyampaian sumbangan serta agihan daging korban kepada komuniti setempat. Penganjuran program ini mencerminkan komitmen berterusan KDN dan Rela dalam memperkukuhkan kerjasama antara agensi serta mendekati masyarakat demi kesejahteraan dan keharmonian komuniti. Yang berbahagia, Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela, Rosli Yaakob, Ketua Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia dan yang berbahagia, Datuk Wee Hong Seng, Datuk Bandar Kuching Selatan telah menyempurnakan acara pelepasan peserta program Batu Kawar Rela Fun Run 2026 yang berlangsung meriah dengan penyertaan warga rela dan masyarakat setempat dalam suasana penuh semangat dan kebersamaan. Penganjuran program ini bertujuan menggalakkan amalan gaya hidup sihat di samping memperkukuhkan hubungan antara agensi kerajaan dan komuniti. Program ini turut menjadi platform untuk mendekatkan rela dengan masyarakat serta mempromosikan peranan jabatan dalam memupuk semangat perpaduan dan kesejahteraan komuniti. Perhimpunan Bulanan Kementerian Dalam Negeri bagi bulan Mei 2026 telah berlangsung dengan jayanya di Auditorium Kompleks Setia Perkasa 8 Putrajaya. Majlis ini turut dihadiri oleh kepimpinan tertinggi KDN termasuk yang berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela, Rosli Yaakob, Ketua Pengarah Rela bersama warga kementerian. Yang berhormat Menteri Dalam Negeri turut menyempurnakan pelancaran MySUA, Sistem Pengurusan Warga Negara Malaysia, Kad Kuasa Jabatan Pendaftaran Negara dan Pelan Strategik KDN 2026-2030. Turut diadakan tayangan video rangkuman aktiviti dan pencapaian KDN sepanjang April 2026. Yang berbahagia, Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela, Rosli Yaakob, Ketua Pengarah Rela telah mengadakan lawatan kerja ke Pejabat Rela Negeri Johor dan Bangunan Sultan Iskandar bagi meninjau aspek pengoperasian serta penyampaian perkhidmatan di lapangan. Lawatan ini turut menjadi platform untuk membincangkan cabaran, cadangan penambahbaikan serta memperkukuh kerjasama strategik bersama agensi berkaitan. Usaha ini mencerminkan komitmen berterusan rela dalam memastikan pengurusan dan operasi jabatan sentiasa cekap, berkesan dan berintegriti. Mesyuarat Agung Tahunan Puspanita Cawangan Kecil Rela kali ke-13 telah berlangsung dengan jayanya di Putrajaya. Majlis telah disempurnakan oleh Yang berbahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya Rela, Rosli Yaakob, Ketua Pengarah Rela, merangkap penaung Puspanita Cawangan Kecil Rela. Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh Yang berbahagia Datin Dr. Hafizah binti Mansur, Pengerusi Puspanita Cawangan Kecil Rela Malaysia. Turut hadir Timbalan Ketua Pesuruhjaya Rela Mahathir bin Smoh, Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Rela Syamsul Badrin Mohsin, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Rela, Puan Azidah binti Abdul Aziz, Timbalan Pengerusi 2,
Puspanita Cawangan Kecil Rela serta ahli jawatankuasa dan ahli-ahli Puspanita Cawangan Kecil Rela. Program ini menjadi platform penting untuk membincangkan pelaksanaan aktiviti dan hala tuju persatuan di samping mengeratkan hubungan silaturahim serta semangat kerjasama dalam kalangan ahli. Perhimpunan Bulanan Rela bulan Mei 2026 telah disempurnakan oleh Ketua Pengarah Rela dan turut dihadiri oleh Pengarah Rela Negeri serta Warga Rela Negeri Pahang. Dalam ucapannya, Ketua Pengarah menekankan kepada aspek disiplin, profesionalisme, kepimpinan serta usaha memperkukuhkan penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berintegriti. Majlis turut diserikan dengan penyampaian sijil penghargaan dan watikah pelantikan sebagai pengiktirafan kepada anggota yang terus komited berkhidmat dengan cemerlang. Tahniah diucapkan kepada semua penerima atas pencapaian yang membanggakan. Seramai 30 pegawai rela telah ditauliahkan dalam bidang kejurulatihan karate dan Tibetan menerusi kursus yang berlangsung di Akademi Latihan Rela Malaysia. Kursus yang dilaksanakan menerusi kerjasama strategik bersama Polis Diraja Malaysia ini bertujuan memperkukuhkan kompetensi, disiplin serta kesiapsiagaan pegawai dalam menghadapi dan melaksanakan tugas semasa. Inisiatif ini mencerminkan komitmen berterusan rela dalam melahirkan pegawai yang berkemahiran, profesional dan sentiasa bersedia berkhidmat demi keselamatan serta kesejahteraan negara. Yang berbahagia, Datuk Ketua Pusurujaya Rela Rosli Yaakob, Ketua Pengarah Jabatan Sukarelawan Malaysia telah menghadiri Majlis Apresiasi erat Encouraging Responsibility, Accountability and Trustworthiness Anjuran Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan yang disempurnakan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Syamsul Azri bin Abu Bakar, Ketua Setiausaha Negara di Dewan Damarsari Putrajaya. Rela Malaysia telah menerima sijil penghargaan dalam Majlis Apresiasi Erat Anjuran Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan di Putrajaya. Pengiktirafan ini mencerminkan komitmen berterusan jabatan dalam memperkukuhkan budaya integriti, accountability serta tabik urus yang cemerlang. Jabatan Sukarelawan Malaysia turut menghadiri sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur bertemakan Pekerja Madani Kesuma Bangsa. Sambutan ini menjadi penghargaan kepada seluruh warga pekerja atas dedikasi dan sumbangan mereka dalam pembangunan negara. Penyertaan kontingen rela mencerminkan komitmen berterusan jabatan dalam mendukung aspirasi kerajaan serta menghargai peranan warga kerja sebagai pemacu kecemerlangan organisasi. Berikut adalah rangkuman info ringkas melibatkan Ketua Pengarah Rela dan pengurusan tertinggi sepanjang Mei 2026. Lawatan kerja Ketua Pengarah Rela ke Pejabat Rela Daerah Bau. Kunjungan hormat LHDN ke Jabatan Sukarelawan Malaysia. Program lapor diri dan taklimat pengenalan jabatan kepada pegawai dan kaki tangan baharu rela. Temubual program Malprak 2026 di RTM melalui slot Selamat Pagi Malaysia. Inisiatif bantuan kasih Johor kepada 37 anggota rela daerah Mersing. Lawatan kerja Ketua Pengarah Rela ke Pejabat Rela Negeri Kelantan. Program khidmat bati rela gunting rambut percuma siri 3 2026. Lensa ActTV Rela berakhir di sini. Jangan lupa ikuti media sosial rasmi Rela Malaysia untuk perkembangan rela yang terkini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.